ada anak perempuan seorang sahaja. Yang ni kita jangan lupa, ada ibu, ada bapa tak? Okey, katakanlah tak ada ibu, tak ada bapa, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada juga waris ke atas, tak ada datuk, tak ada nenek. Semua tak ada yang ke atas. Jadi, yang utama kita kena tanya, yang kita wajib tanya adalah adik-beradik. Adakah si Mati ini ada adik-beradik? Ya, katakanlah adik-beradik dia ada saudara seibu sebapa lelaki. Adik-beradik kandung lelaki. Dia ada suami, anak perempuan, saudara seibu sebapa lelaki. Yang ni, suami akan dapat berapa? Suami akan dapat 1/4. Kerana apa? Kerana ada anak. Bila ada anak, suami akan dapat 1/4. Anak perempuan akan dapat berapa? 1/2. Yang ni adalah asabah. Sebab dia, si Mati tak ada ibu, tak ada bapa, tak ada datuk dan juga tak ada anak lelaki. Maka yang akan dapat asabah adalah adik-beradik lelaki. Ini saudara seibu sebapa lelaki. Adik-beradik kandung lelaki. Okey. Untuk mengira faraid ini, yang ni kita boleh darabkan dengan 2 saja. Yang ni 4, yang ni 1/4, yang ni 2/4, maka baki adalah 1. Di sini 1/4 untuk suami, 2/4 untuk anak perempuan, 1/4 untuk adik-beradik kandung lelaki. Banyaknya Syazwani. Apa banyak sangat dapat kepada adik-beradik kandung lelaki? Ini adalah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Untuk suami kita boleh tengok di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Untuk anak perempuan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Untuk saudara seibu sebapa lelaki, ini telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-176. Kita memang tak boleh nak menafikan hak faraid, tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah tahu dan bahagian adik-beradik saya dengan bahagian suami saya sama ke Syazwani? Sorry, macam tu ke? Iya, jadi kalau kita nak bagi lebih kepada suami, kita nak bagi contohnya kita kata, saya ada rumah, saya nak bagi kepada suami saya dulu, boleh ke tak? Boleh, maka tuan-tuan bolehlah melakukan hibah ataupun harta sepencarian. Declare awal-awal. Harta sepencarian, kalau kita tak buat declaration sekarang, tapi kalau dia nak menuntut untuk harta sepencarian, dia kena pergi ke mahkamah syariah. Sekiranya tiada declaration yang dibuat, deklarasi harta sepencarian tidak dibuat, maka dia kena menuntut untuk membuktikan, rumah ini kami cari bersama, akaun ini kami usahakan bersama, ini adalah akaun bisnes kami, contohnya begitu. Okey, sekiranya kita tak ada buat deklarasi harta sepencarian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada persoalan faraid boleh sahaja tanya saya. InsyaAllah saya cuba jawabkan untuk tuan-tuan dan puan-puan.